Tapi yang satu yang dia tidak tolak ansur, tak boleh curi harta rakyat. Itu bagi saya nombor satu. Kalau dulu ni semua kita dengar, apa yang kes tidak dengar? Dan sekarang kalau kita dengar, curi tak apa, mudah, nanti kita ampunkan. Ini apa? Negara apa? Anak muda curi motor, ditangkap oleh polis, mengikut peraturannya, masuk lokap. Kalau tak ada wang, dia penjara. Kalau tak ada ikat jamin. Ya, itu saya tahu, saya ada pengalaman. Kemudian dihadap ke mahkamah 6 bulan sebab curi motor, penjara 6 bulan. Kalau orang yang kaya, orang besar, nak tangkap pun susah. Dah tangkap kira nak lepas. Ini satu negara dua sistem. And we in Pakatan Harapan will fight to defend the right of every single Malaysian.